Lah ni aku duk ada di kedai Smoker di utara, nasi daging. Makanan dia sempoi belakang masjid Kubang Semang ni. Kalau hampa mai daripada Matang Libong ni, hampa akan nampak masjid dulu, belakang masjid dia, tepi jalan saya, dia punya kedai. Kedai nampak biasa tapi makanan dia luar biasa. Smoker di utara. Smoker di utara. Mai sini ya mai makan tak usah duk buat jorah. Kat kedai makan yang mereka kata gila-gila punya makanan setiap hati mah. Kat kedai makan yang duk ada kat belakang masjid, yang setiap hari Jumaat Tok Katil duk beritahu ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayuhal mukminun, muslimin dan muslimat semua, siapa pun tak kira, semua hamba boleh mai mai try makan kat kedai yang sempoi yang mereka ada jual makanan yang bila hampa makan, insya-Allah hampa mesti nanti mai makan sekali lagi. Ya ni nak bak gambar ni, nasi tomato Smoker 12 ramuan. Yang ni nasi daging Smoker 10 ramuan. Tadi nasi tomato 12, ni 10 ramuan dah. Ayam masak merah 12 ramuan dia. Yang ni ayam goreng mamak, tu ada 5 ramuan. Yang ni ayam asam utara, tu ada 8 ramuan dalam ni. Ha ni hampa tengok ni. Oh, kurma kambing ni, Smoker punya kurma kambing, tu ada 7 ramuan dalam dia. Apa makan apa boleh tahu lah apa dia. Gulai daging Smoker, tu ada 7 ramuan dalam ni. Yang hampa tengok ni. Ha. Daging masak hitam Smoker 15 ramuan dia ni, buat ni. Ha tu dia. Hampa boleh mai try makan depa punya nasi daging. Nasi daging yang mereka masak secara rapi, mereka guna api. Allahumma ajinni minan nar. Yang berantu gila-gila mereka nasi daging. Nasi daging yang lagi gila mereka dahsyat. Nasi daging yang asal mereka 10 jenis ingredient segala kandungan ramuan yang diadun rapi. Yang mereka kata yang ni bukan nasi daging urkus tedao, mana mereka mereka makali sauci. Yang ni nasi daging suci murni yang lepas makan hampa boleh terus pergi semayang. Ataupun hampa boleh main makan mereka punya nasi tomato. Nasi tomato yang mereka kata ada 12 jenis ramuan yang diterapi dengan apa tak tahu yang mereka duk baca sebab macam Piramli duk baca doa dalam gambar labu-labi. Nasi tomato pasto pidato moderato manifesto. Nasi tomato yang diadaptasi daripada semangat perjuangan Khalid Ibn Walid dan Abu Ubaidah Amil Al-Jarrah. Perjuangan untuk menegakkan daulah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hancurkan taghut, hancurkan kufar laknatullah dengan laungan takbir Allahu Akbar. Walan tardo antal yahudu wayan nasara hatta tattabi'al millatahum. Makanan para alim ulama warasatul anbiya. Makanan yang sebelum masak dia pasti baca doa apakah lebih kurang apa dulu dia. Zikir apakah dalam hati untuk dia nak cari mardatillah. Untuk bagi hampa semua jadi sempoi memang stay relax memang untuk makan makanan yang diadun rapi. Yang dia kata gila-gila memang puas hati. Detail dan tak nak ranjau memang. Lah ni aku nak makan nasi tomato ni dulu. Nasi tomato Smoker tadi tu. Dengan ayam masak merah ni. Smoker ni. Nampak tengok ni dia punya sambal dia ataupun kuah dia ni. Sempoi. Abang Amar. Apa yang special ni di sini nasi tomato dia. Lalu nasi tomato orang makan dengan jelatah timun. Ni dia punya air asam. Dia makan air asam dia. Menusuk sampai ke dalam hati. Dia punya sedap. Kurma kambing, dia punya rasa dia sempoi dia. Dengan lembut cuma cukup. Kena dengan kuah ni. Tak tahu nak abak dia punya sedap. Tengok dengan lemak-lemak kambing ni. Memang menarik. Tengok gulai daging. Oh, kuah dia tu. Tu dia. Tengok pun beritahu dah. Dia punya sedap macam mana. Daging masak hitam. Tu dia. Cubit sikit lah. Punya lembut. Dia gaul dengan nasi ni. Free me time apa boleh mai try makan kat kedai depa ni. Makanan yang dimasak oleh anak hantu Kubang Semang. Anak hantu yang anytime kita petik depa boleh turun pergi buat gila kat dataran Merdeka. Lepas tu tak sampai setengah jam depa nanti kena pegang dengan buan buatan terang, lepas tu bawa pergi IPD dan wangi. Depa ni semua setiap perjuangan jihad fisabilillah. Bawa tombak naik kuda pederai nak pergi rodok Abdullah bin Ubay atas padang pasir. Perjuangan menegakkan syariat yang dahsyatnya. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.